Assalamualaikum guys, selamat datang ke rancangan DIY Asal Boleh. DIY Asal Boleh. Okey guys, untuk episod kali ni saya nak tunjuk cara-cara tukar radiator kereta Saga BLM tahun 2010 ya. Sekiranya you guys dah follow episod-episod sebelum pada ni, kereta ni saya telah banyak buat untuk sistem radiator dia. Antaranya saya telah buat flushing, saya telah tukar tube hose sini dan tukar pipe besi yang kat belakang. Kalau you guys miss, boleh tengok video-video sebelum pada ni. Untuk episod kali ni saya nak tunjuk cara-cara tukar radiator sebab sebelum pada ni saya dah buat flushing. Karat tu masih, orang kata dia masih naik lagi. Jadi tengok, so air pun berkurang. Kalau tengok kat sini, air tu, karat tu masih ada lah. Sebab dia dekat fin dia tu mungkin dah tersumbat. Temperature dia kadang-kadang air tu boleh hilang. So kereta ni dah tahun 2010, sekarang dah 2024, maka dah 14 tahun. So benda ni dia dah pernah sekali dia berkarat. Itu yang penting. Kalau you guys jaga, jangan bagi air radiator ni berkarat. Apabila dah berkarat, memang tak ada cara lain lah sebenarnya. Yang terbaik tukar. Untuk cuci dekat kedai boleh, tapi cuci nanti dia akan berkarat lagi sebab sisa tu masih ada kat dalam. So yang terbaik kita tukar je terus, tak mahal pun. Yang ni saya pakai jenama biasa sahaja, tetapi yang tebal punya, yang 20 size 26. So dia tahan sikit lah. Kata dia punya sistem penyejukan tu tinggi sikit lah. Kereta lama ni biasalah dia cepat overheat. So kita pakai yang tebal, sistem penyejukan dia tu lebih baik. Alright, kalau you guys tengok video saya sebelum ni, saya ada tunjuk cara-cara untuk tukar radiator kereta Myvi tahun 2008. Untuk Saga BLM ni dia mudah sikit. Sebab apa? Kalau yang Myvi kita perlu buka dia punya bumper. Berbanding dengan yang ni, kereta ni kita tak perlu buka bumper sebab dia punya radiator, dia punya bracket berasingan macam ni. Kalau kereta Myvi, radiator ni duduk bawah center beam ni. Jadi untuk kereta ni kita tak perlu buka center beam. Kalau tak perlu buka center beam, maka kita tak perlulah buka bumper. So kita hanya buka satu dua. So dua kiri dua kanan. Lepas tu kita cabut lah semua hose. So kita boleh tarik naik ke atas. Mudah je. Untuk kereta ni sangat mudah. Untuk kereta-kereta lama ni, pemilihan radiator dia kena berhati-hati. Sebab kereta lama dia datang ada dua version. Macam model ni, BLM ni dia ada manual dengan auto. So radiator untuk manual dan auto dia berbeza sedikit. Okey, untuk kereta ni, kereta auto, dia ada sistem yang mana minyak gearbox akan masuk dalam radiator ni, dia akan keluar ikut sini. So dia loop supaya dia proses, tak silap saya dia proses memanaskan minyak gearbox ke menyejukkan minyak gearbox, saya kurang pasti. Tapi dia lebih kurang macam tu lah. Minyak tu akan masuk sini, keluar sini. Untuk kereta manual tak ada. Tu yang membezakan. Untuk auto dia ada. Ni cap kat bawah ni. So kalau macam kalau minyak gearbox korang pink, biasanya dalam ni lah yang dia orang bocor, dia bercampur. Untuk model-model kereta lama. Kalau kereta Myvi yang baru tahun 2015-2018, tempat bercampur dia dekat luar. Berbeza. Okey, tu je yang beza manual dengan auto. Disebabkan sistem radiator ni berkarat, maka saya kena buka termostat jugalah untuk saya flush yang kat dalam buat keluar. So saya kena buka juga salur sistem angin ni, penapisan angin intake ni. So kita akan buka jugalah.
Ok guys, saya lupa kena drain out air tu, buang. Ok guys, kita dah buka bracket semua. Maka kita cuba tanggalkan hose yang mana melekat dekat radiator. So yang ni saya buka atas, yang ni sebab hose dia kat bawah. So saya buka kat sini sebab alang-alang kita nak buka thermostat kan. So tapi dia kat bawah tu ada dua hose yang masuk ke dalam gearbox lah. So kena hati-hati sikit. So ni kita tanggal dulu hose-hose yang boleh kita tanggalkan. Ok guys, saya lupa dekat depan dia ada condenser untuk aircon. So kita kena tanggal lah. Condenser ni kita tak nak angkat sekali. Kita nak usik line, kata line aircon lah. So kita tanggal. Atas ada dua skru, bawah ni pun ada. So kena buka ni. So kita cabut power supply aircon. Sorry, power supply fan. Okay, fan. Kat bawah tu ada dua hose tu, cabut. Guys, dua hose tu yang ni. So kepit, cabut pin. Lepas tu cara nak longgarkan dia, pusingkan dia. Pusing. Dia longgar lah. Dan boleh cabut. So saya susah sikit nak rakam. Tu. Okay, cabut satu. So minyak gearbox keluar lah. Okay, ada satu lagi sebelah tu. So dia nampak lah bawah tu minyak gearbox keluar. Tak apa, biar je dekat situ. Okay, kita buka thermostat ni pun harap. Hari tu baru je saya tukar kan. Ok guys, fan saya tak tukar lah. So kita pakai balik. So kita buka, pasang dekat radiator baru. Ok guys, saya nak tunjuk perbezaan. Ni radiator baru, ni radiator asal. Nampak? Beza. Ini tebal, ini nipis. Yang asal nipis, yang baru kita masuk double. Ini 26, ini mungkin 20 aja ni size. So kita dengan harapan sistem dia lebih cepat lah penyujukan dia. Itu beza. P26, P23 ke P25 tak silap saya. Dia PP ujung. So dia punya thickness lah coil ni. Kita pasang balik kipas pada radiator yang baru. So kita pakai balik.
Next, kita dah buka termostat tadi, so kita alihkan air, bersihkan. Kita pasang balik. Ni ada tanda atas, macam ni lah masuk. Ya, kipas. Pasang balik condenser aircon. Alright guys, untuk coolant, saya suka pakai coolant daripada Toyota. So far, orang cakap coolant ni lah yang terbaik. Sejauh mana saya tak pasti, tapi coolant ni color merah Toyota. Untuk cara penggunaan dia, satu botol ni suku masuk dalam tabung, selebihnya masuk dalam radiator. Campur-campur lah. Air, pakai air mineral water. Tapi yang bukan mineral, yang osmosis, reverse osmosis. Okey, bila dah penuh, korang kena start enjin dulu supaya dia sedut air tu masuk ke dalam. Sambil tu kita isi. Kita tunggu sampai kata dia tendang keluar. Sambil itu boleh check takut ada connection mana bocor kan, so kita boleh check lah sama-sama. Okey guys, dah selesai. Kita tukar radiator kereta BLM guys. So saya harap video kali ini memberi inspirasi dan membantu you guys untuk tukar siri radiator. Okey, kita jumpa lagi dalam rancangan DIY asal boleh. Assalamualaikum. DIY asal boleh.